Assalamualaikum, Mat. Okey. 2-3 hari ni aku follow tweet, aku follow IG, ada banyak yang isukan pasal loan rumah. Loan rumah ada riba, walaupun Islamic loan. Ada yang suggest kumpul duit 1,000 sebulan, lepas 20 tahun beli rumah cash. Mat, ginilah Mat. Aku ringkaskan, aku padatkan. Untuk orang kaya, orang yang berduit, yang lahir sebagai anak orang berduit, mungkin kau ada saving sekarang ni 100,000, 200,000 ataupun 50,000 ke. Kau boleh kumpul dalam setahun, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun kau boleh beli rumah cash. Tapi untuk golongan-golongan marhain yang biasa ni, yang gaji 3,000 sebulan, terlahir sebagai seorang anak petani yang tengah struggle nak teruskan kehidupan, perlu sewa rumah, perlu jaga anak bini, bagi makan anak bini apa semua, itu sangat susah. Untuk korang yang ada duit, boleh korang pergi beli rumah cash, tak ada masalah. Untuk orang yang tak ada duit ni, dengan nak sewa rumah, dengan life cost sekarang yang memang tinggi sangat-sangat, gaji 3,000 tu masih miskin. Jadi memang agak mustahil untuk kumpul duit sampai 20 tahun baru beli rumah. Sedangkan selama 20 tahun tu kita perlu ada rumah untuk duduk, kita perlu tanggung kos-kos sara hidup yang ada sekarang ni yang sangat tinggi. Jadi semua ada pandangan masing-masing, semua ada opinion masing-masing. Kalau korang rasa korang boleh buat macam tu, korang terus buat macam itu. Aku sebagai property agent yang terlahir sebagai anak golongan B40, aku akan terus membantu orang lain yang sama macam aku untuk dapatkan rumah. Jadi kalau korang nak beli rumah, korang boleh cari aku. InsyaAllah aku boleh bantu korang tanpa deposit yang besar. Aku boleh bantu korang kecilkan kos korang untuk korang dapatkan rumah yang korang boleh duduk selama 20 tahun. InsyaAllah.